Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada semua saf pimpinan, kepada semua barisan-barisan pejuang-pejuang rakyat, apa khabar semua? Apa khabar semua? Saudara, kita ada kerajaan kencing siang malam. Kita ada rumah-rumah yang sedang diserang oleh anak-anak. Mana mungkin kita kabar baik? Rakyat Malaysia dalam kabar tidak baik. Kerana itu kita berhimpun untuk menegakkan perjuangan rakyat itu. Saudari yang saya hormati sekalian, hari ini kita berhimpun. Saya daripada tak pernah hadir program yang bila salam tu auranya kuat. Kerana apa? Kerana dalam dewan ini dan di luar dewan penuh pejuang rakyat, saudara. Tak pejuang macam mana? Kan? Dahlah kerajaan himpit, kata haram, kan? Parti sendiri pun ada orang bagi ugutan untuk berhimpun menegakkan perjuangan atas nama rakyat. Keluar surat, tapi mereka lupa. Jangan ingat, jangan pakai sangat perangai Anwar Ibrahim tu. Orang nak berhimpun amaran, Dan hari ini penganjur dia, semua ahli parlimen diketuai oleh Ronald Kennedy. Oh tu, pengurusi majlis dah kena pecat. Pengurusi majlis, pengurusi profesional. We paid for this professional service. Apa masalahnya? Dan saya nak tanya saudara, yang hadapan ini bukan kelkatu, bukan anai-anai. Mereka pejuang, ketua-ketua bahagian pendiri-pendiri yang berjuang di bawah. Siapa daripada Johor? Mana Johor? Johor. Jeritlah sikit. Johor. Ada. Siapa daripada Pahang? Mana Pahang? Oh, ramai Pahang. Siapa daripada Terengganu? Daripada Kelantan? Daripada Melaka. Katanya Selangor dia kontrol kan? Selangor, mana Selangor? Wilayah. Ni 9 ada 1 je bos. Itu dekat, tak ada masalah. Di ini pula ada satu negeri yang buat huru-hara tak tentu arah. Mereka juga ada semangat. Negeri-negeri yang dikawal oleh Perikatan Nasional rasa malu. Dekat sini, mana orang Kedah, mana orang Perlis? Sabah, Sarawak mana? Kami datang daripada seluruh negara. Saya diberi tanggungjawab. Masalah utama dan pertama saya hari ini ialah masa 10 minit saja. Itu masalah saya. Sebab saya ni masalah bila dapat mikrofon dan dapat telefon. Saudara yang saya hormati sekalian, kita masuk dalam teras perjuangan. Hari ini orang merayakan kasih sayang. Hari ini dengan nilai kasih sayang sebenarnya, kita korban duit ringgit kita sendiri. Kita datang berhimpun dalam sebuah dewan dengan satu semangat untuk memperbarui tekad dan komitmen dalam perjuangan ini. Saudara yang saya hormati sekalian, kita masuk dalam bersatu, akhirnya kita sama mengolah bersatu ini. Tak kisahlah baru ke lama ke apa, ini rumah perjuangan kita. Betul. Kita angkat 5 teras perjuangan inklusif, iaitu membawa dan menggarap semua untuk menjadi sebahagian daripada perjuangan. Sederhana, demokratik, integriti dan prihatin. Tapi apa yang berlaku? Ini rumah perjuangan kita.
Apabila rumah perjuangan kita sudah tidak mengangkat teras perjuangan, kita tidak boleh diam. Kita bukan kaldai tunggangan yang akan mengikut ceplos-ceplos punya cakap. Kita ada minda. Kita orang yang datang berjuang daripada dhamir dan hati kita. Saudari yang saya hormati sekalian, pertama sekali, masalahnya apa? Kita bercakap soal inklusif. Inklusif itu apa? Terbuka. Perlu memperjuangkan semua. Tapi hari ini apa yang berlaku? Kita terperangkap dalam idea perjuangan ikonisme. Perjuangan yang berdiri cuma satu orang. Kalau orang buat usul, orang buat komen, orang buat apa saja berkenaan dengan presiden, salah, dosa besar. Tetapi kalau ada bahagian, ada satu dua yang dipaksa untuk pecat orang ini, untuk pecat orang itu, kutip tanda tangan menjadi halal. Ini menghantar isyarat yang jelas kepada rakyat bahawa kita tidak inklusif, kita tidak terbuka. Keputusan-keputusan parti hanya dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu. Apa yang ingat ketua-ketua bahagian ni kuda kayu apa? Kita juga berkorban untuk parti. Kita juga sebahagian daripada perjuangan ini. Segala yang saya hormati sekalian, sikap inklusif ini dilapik dengan penuh kesederhanaan. Kita perlu sebagai seorang pemimpin yang saya fahamlah, tak tahulah yang diorang faham pemimpin itu apa. Pemimpin mesti menyatu dan menggarap semua kabilah. Dalam perjuangan ini sudah tentu ada banyak kabilah. Zaman Rasulullah SAW pun ada banyak kabilah. Tapi apa yang Rasulullah ajar kita melalui sirahnya, iaitu menyatukan. Pemimpin harus garap. Tak kisahlah Aus ke, Hazrat ke, Muhajirin ke, apa-apa lagi label yang diberi. Tapi masalah hari ini apa dia? Masalah hari ini, pemimpin menjadi punca perpecahan. Kamu boleh hantar kami di bahagian Polisen. Polisen mana Polisen? Kita di bahagian Polisen. Kamu boleh hantar pula pemimpin daripada pusat untuk apa? Pergi cari timbalan, pergi cari naik. Okey, kalau kita pecat Cikgu Bat, engkau boleh jadi ketua tak? Kita pecat Cikgu Bat tu. Dan ini berlaku di hampir semua bahagian. Kamu adalah punca perpecahan itu. Kita tidak boleh diam. Parti ini harus disatukan. Dalam berhadapan cabaran, we must intact. We must stand together bravely and boldly. Bukannya masuk jadi anak-anak. Orang ni boleh, kau boleh jadi ketua bahagian. Nanti aku pecat Cikgu Bat, kau jadi ketua bahagian. Dan ini benda realiti. Dixon telah buat aduan lembaga disiplin. Bukan sekali, berkali-kali. Tapi aduan kita dibakul sampahkan kerana lembaga disiplin dia kena sampul surat tertentu dan job istimewa tertentu laju pergi. Kita tidak boleh mengendalikan rumah perjuangan kita dengan cara sedemikian rupa. Saudari yang saya hormati sekalian, isu rakyat. Rakyat banyak masalah. Jangan cerita rakyat dengan saya. Sebab saya ni bukan kata pergi mahkamah ke mahkamah, ceramah ke ceramah, naik kereta. Saya ada pengalaman pergi mahkamah Johor Bahru jalan kaki, sahabat. Saya buat dengan betul dan realiti. Saya jumpa jutaan rakyat di tepi jalan. Apa komen rakyat? Saya ketua-ketua bahagian yang berdepan. Yang duduk atas ni ialah tengok apa? Tengok hasil kajian. Abah, kami dambakan Abah. Tak ada orang Abah, ni anak anda nak cakap. Ini bukan khianat. Bercakap benar terhadap dekat Abah, itu bukan khianat. Yang khianat tu Abah ialah puaka-puaka ceplos yang membisik dan menyanyikan lagu-lagu yang mengkhayalkan sehingga Abah mabuk dan hilang pertimbangan. Kami cakap realiti. Rakyat dekat bawah apa dia? Masalah rasuah. Kita balonlah isu rasuah. Tak sampai rasuah adalah seorang dua kena tangkap sekarang.
Tapi yang paling banyak kena tangkap tukar report rasuah. Tapi apa parti buat? Hari ini Bloomberg mendedahkan benda besar berkenaan dengan betapa Ketua Pesuruhjaya Rasuah Malaysia ni, SPRM, sebenarnya ialah bapa kepada segala kepala-kepala bapa perasuah. Nanti jangan tepuk dulu. Tapi parti kita buat apa? Mana kenyataan daripada parti? Sebab persoalannya parti sibuk. Kutuk orang ini, kutuk orang itu, bergaduh sana, bergaduh sini. Ketua penerangan kita sibuk benda yang saya pun tak faham sampai Facebook page bersatu sendiri dia tak boleh jaga. Hari ni ketonggeng. Alamak, aku tak ada password. Baru dia sedar. Saudara. Astaghfirullahalazim, kan? Saudari yang saya hormati sekalian, isu pendidikan. Berapa banyak masalah rakyat sedang berhintih isu pendidikan. Cikgu-cikgu sedang merintih isu pendidikan. Saya bagi tahu saudara, apa yang kita buat. Saya terpaksa menubuhkan sebuah benda lain, peta. Orang cakap cikgu buat gerak pakai NGO. Kenapa gerak sampai? Sebab I don't have any support from the party. Parti tidak menyokong saya. Saya terpaksa guna organisasi lain. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya askar. Kita kena faham zaman kegemilangan satu ketika dulu antara sebabnya apa undi pos dengan kita. Hari ini mahkota kita kalah. Sabah kita kalah teruk undi pos. Ada kajian? Ada tak? Oh tak. Asyik abah. Kan? Kerana itu saya masuk. Saya pujuk. Dan hari ini majoriti tentera khususnya lain-lain pangkat berdiri bersama dengan kita sekarang. Saya cuba masuk ke mana? QPAC. Minggu depan ni saya bocor dulu. Kita akan dedahkan berkenaan dengan penyelewengan dan penindasan terhadap QPAC dan macam-macam perkara. Untuk apa? Untuk memastikan kita satu ketika dulu kita boleh dapat sokongan rakyat. Antara yang tak berbelah bagi saudara ialah penjawat awam. Kita raikan propaganda abah itu setelah semuanya selesai. Setelah rumput di halaman dipotong, lalang tidak panjang, kita sapu bersih, maka bunga berkembang, baru orang nampak rumah perjuangan dan orang tengok tuan punyanya, itu baru datang abah. Kalau rumah semak, pecat sana sini, bukan kata abah, atuk nenek moyang pun boleh terungkup lah. Saudari yang saya hormati sekalian, demokratik, ini nilai perjuangan kita. Demokratik, nilai perjuangan kita. Saya nak tanya, ada seorang pimpinan pusat baru ni cakap, Tan Sri Rahim Tamici. Tan Sri Rahim Tamici ni patut rasa bertuah kerana diangkat daripada museum dan dilantik ke ni biar kan, dilantik ke jawatan ketua perhubungan. Dia kata ini lantikan Muhyiddin yang salah. Saya bagi tahu. Pertama, saya nak jawab. Tan Sri Rahim dengan Tan Sri Muhyiddin siapa lebih tua? Muhyiddin lebih tua. Kalau ni kau kata museum, sana kubur. Saya tak cakap, saya pakai balik perumpamaan itu. Kedua, dia kata salah. Memang salah. Salah kenapa? Parti ini langsung tidak mengambil tindakan demokratik. Ni ketua-ketua cabang, angkat tangan ketua-ketua cabang. Ketua-ketua bahagian. Itu nak test. Nanti dulu. Itu nak test sama ada, ni nak depan ni nak cerita hubungan dengan parti lama. Nampak bos? Cover macam mana? Okey, sekejap. Tenang. Masa dah nak habis, tenang. Okey. Saudara, saya tanya.
Ni ketua-ketua bahagian, betul? Berapa ramai ketua bahagian ada? Ada 100 lebih ketua bahagian. Saya tanya, siapa ketua bahagian yang pernah Presiden kita tanya sepatah untuk melatih pengurusi perhubungan? Ada ke tidak? Apa inklusifnya? Apa demokratiknya? Ha? Itu belum soal integriti dan prihatin. Integriti dan prihatin. Kita isu dia dalam perjuangan ni bukan berdasarkan ikonik. Perjuangan kelompok kiri yang hebat. Sebutlah nama-nama besar yang mengangkat daripada das kapital sekalipun. Akhirnya gerakan kiri hancur sebab apa? Sebab ikonisme. Ikonik. Saya dulu daripada sebuah parti yang bangun tidur orang, nama orang tu tidur orang tu, semua tak stop. Akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Hancur tak negara? Hancur. Tak boleh. Dan kita betul, kita bersama dengan orang bernama Datuk Seri Hamzah. Tapi persoalannya kerana apa? Kerana Datuk Seri Hamzah lah yang turun melihat nilai dan memberi perjuangan kita. Ahli-ahli parlimen dia lah yang bertanya khabar dan menyusun gerakan. Bukan jalan letak tangan belakang nak macam nak pergi pasar malam sambil tengok langit. Saudari yang saya hormati sekalian, persoalan dia hari ini ialah setelah digarap kita gagal. Hala tuju. Saya masuk dalam parti ini kerana perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Ada parti juga menggambarkan perjuangan Abata. Tapi kenapa tak masuk parti itu? Sebab parti ini dia datang dengan pitch. Abata must stand together dengan integriti. Hari ini Zara, saya terang-terang. Bila isu Zara pun faham, saya tak nak ulas panjang, saya terang, saya cabar. Isu masuk 100 cuci 10. Dia minta 100, dia dapat 10, duit tu pun tak tahu bagaimana. Dan ini dibuktikan. Dia kena jawab. Bukan guna lembaga disiplin, guna itu untuk ugut dan sebagainya. Jadi kerana itu, hala tuju perlu jelas. Mewakili ketua-ketua cabang, ketua-ketua bahagian hari ini. Ketua-ketua bahagian hari ini. Sebab saya berucap dalam kongres parti itu hampir setiap tahun. Parti ni je saya tak dapat bercakap. Parti ni tak boleh bercakap. Hari ni dapat bercakap lepas geram sungguh kan. Pagi tu Rompin cakap dia pembahas terbaik kan. Itu apa pimpinan lepas dia boleh dapat pembahas terbaik sebab saya tak cakap. Kan. Jadi apa pun lawak-lawak kita garap kasih sayang kita. Kita ganding tangan kita. Saudara, ini kita buat bukan alang-alang, bukan main-main. Pengorbanan dari Phuket, saudara, pengorbanan masa depan dan merisikokan keluarga kita. Jangan kira risiko kita, kira risiko yang keluarga kita tanggung. Ini perjuangan anak bangsa. Di depan kita ada banyak masalah. Di belakang kita rakyat yang memerlukan pembelaan. Saya merayu bagi pihak ketua-ketua bahagian supaya pertemuan petang ini adalah hala tuju yang selama ini kompasnya tak ada, GPS-nya tak ada, kita sesat barat. Kita tak tahu. Yang kita tahu apa dah? Rakyat tak tahu apa lagi. Yang kita tahu tengok-tengok video. Hidup Abah, hidup Presiden, hidup Tan Sri. Kita bukan doa dia tak boleh hidup. Tak apa, baguslah. Tapi yang harus kita sebut ialah perjuangan rakyat. Yang harus kita angkat cerita-derita rakyat. Supaya yang menjerit hidup Tan Sri, hidup Presiden itu ialah rakyat yang terbanyak. Bukan isu rakyat kamu tak sebut. Rakyat tertanya-tanya, tiba-tiba rakyat tengok hidup Presiden sana, hidup Tan Sri sini. Akhirnya rakyat menyumpah, mati lagi baik. Rakyat cakap, bukan saya cakap, rakyat cakap. Dan itu garap.
Di depan kita masalah dan perjuangan ini memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Ini medan muhasabah. Saya harap Datuk Ronald, pertemuan kita hari ini ada deklarasi yang jelas, ada kompas perjuangan segar, bukan sekadar berlatar belakangkan malar semata-mata, berdasar ilusi semata-mata, tapi segar yang rakyat nampak bahawa masih ada cahaya hujung terowong menyelesaikan persoalan negara. Negara ini memerlukan sebuah parti yang kuat. Negara ini perlukan sebuah parti yang jelas dengan pemimpin yang komited, saudara. Dan kepada rakyat Malaysia, jangan kecewa lagi. Kami di sini berjanji akan terus memperjuangkan rakyat, agama, bangsa dan tanah air ini. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.